Hebat, Alhamdulillah. Okey. Pagi ni semalam Tuan Sani dia mesej saya. Esok doktor bawa potensi diri. Jadi saya nak ceritalah tentang potensi ni lah. Sebenarnya ini bulan Ramadan Rest tak masuk bulan Ramadan? Rest Siapa kat sini yang rasa dia nak berjaya? Cuba angkat tangan. Siapa yang nak kaya? Semua tak nak kaya ke? Cuba angkat tangan saya tu. Siapa yang nak kaya? Angkat tangan. Siapa nak pakai cantik-cantik raya nanti? Angkat tangan. Siapa yang nak nampak cantik raya nanti? Angkat tangan. Dia senang tuan-tuan. Perempuan ni tanya raya. Yang penting raya kena cantik kan? Raya kena cantik, baju cantik. Okey, baik. Alhamdulillah. Tapi yang menariknya kan, kadang-kadang kita dah pakai cantik pun kita rasa macam tak yakin. Setuju tak? Betul ke? Aku ni okey tu. Alamak, aku nampak perempuan satu lagi tuan-tuan. Nampak gemuk je, tukar baju. Setuju tak? Saya lihat baju tu, pada orang tengok okey je, tapi dia nampak dekat cermin tu nampak gemuk je. Dia terus bagi baju tu kat adik dia. Ada tak yang macam ni? Cuba angkat tangan. Ada? Oh, mengaku. Okey, bagus. Dia sebenarnya bila kita cerita tentang potensi ni, sebenarnya dia datang daripada keyakinan. Siapa setuju dengan saya? Kalau setuju, angkat tangan. Okey. Dia ada satu kisah. Dia macam, siapa yang sini suka tanam pokok? Ada tak? Tak suka? Ada. Dia pagi ni, saya setiap pagi, biasanya saya ikut suami saya pergi masjid. Tapi pagi ni saya terlepas, dia dah pergi awal. Sebab dia cakap saya lambat. Jadi dia dah pergi awal dulu. Jadi sebelum tunggu dia balik tu, saya pun pusing keliling rumah saya. Saya sekarang ni, apa yang saya buat, saya tak pakai kasut, tak pakai slipper lah kan. Saya akan pusing keliling rumah saya sebab saya nak grounding. Tahu kan grounding? Yang kita nak letak kaki kita atas tanah supaya kita punya tubuh badan kita neutral. Kan? Jadi, saya pusing brisk walk sambil saya berjalan macam-macam ala-ala exercise kan. Lepas tu suami saya balik. Bila suami saya balik, dia pun tengok saya kat luar, dia pun keluar. Dia pun tak pakai kasut juga. Dia pun dengan tak pakai kasut, tiba-tiba dia buat apa? Nak tahu tak dia buat apa? Siapa nak tahu angkat tangan? Yang lain tak nak tahu? Cuba angkat tangan tak? Saya nak tengok. Okey. Dia buat apa? Dia tiba-tiba dia ambil satu pokok bunga, dia pun tanam kat pokok bunga yang lain. Pokok yang lain lah yang kosong, pasti kosong. Sweet tak? Lelaki yang tanam pokok bunga. Jadi, sweet. Jadi, bila dia tanam pokok bunga tu, saya kata, menarik. Dia sweet, dia lelaki yang tanam. Dan bila kita tengok bunga tu, siapa yang biasa tanam bunga, angkat tangan, ada tak? Tapi kalau tanya saya tak biasa. Contoh suami saya yang buat. Jadi pokok bunga tu ada benih kan? Setuju? Benih tu kadang-kadang kita makan buah betik ke apa, kita campak je. Kan? Ada ketika dia akan naik cantik. Tapi berdasarkan cahaya dan air dan sebanyak faktor lah. Tapi bayangkan jika pokok benih itu, satu benih ni, kita tanam dia elok-elok dalam pasu. Kita tanam, kita bagi dia cahaya, kita airkan dia kan. Pokok tu jadi apa? Akan subur, hijau, cantik, keluar pokok bunga lagi kalau kita bajakan kan. Dan macam itulah kita dalam bulan Ramadan ni. Kita ada banyak potensi kan. Siapa setuju? Kita ada banyak kelebihan. Tapi kadang-kadang sebab benih kita ni tak tercambang. Benih ni duduk kat dalam tu. Tak keluar.
Sebab kenapa? Sebab kita mungkin tak bagi cahaya yang betul, kita tak letak air yang betul, kita kadang-kadang tinggalkan dia, menyebabkan apa yang ada kat kita, Tuhan bagi kepada kita ni, semuanya jadi macam biasa-biasa je. Setuju tak? Ada tak yang kat sini rasa dia macam biasa-biasa lah, mak aku ni biasa je? Ada tak? Kau kat tangan. Dia kat sini semua luar biasa Oh, bagi tepukan. Sini semua luar biasa. Tapi siapa setuju dengan saya, kat luar sana, ada ramai yang rasa macam tak cukup. Setuju kan? Dia rasa macam kurang. Dia rasa macam tak cantik. Dia rasa semua orang lebih baik daripada dia. Ada tak? Tapi kat sini tak. Sini semua okey kan? Sebab tiap-tiap hari dengar drama. Hebat kan? Tapi kat luar tu biasa. Siapa setuju dengan saya? Dan kita tengok adakah orang yang hebat yang akan berjaya? Betul ke? Adakah mereka daripada golongan T20 sahaja yang berjaya? Adakah mereka yang tinggi belajar sahaja yang berjaya? Adakah mereka ni yang mempunyai keluarga yang kaya, berjaya saja anak-anak yang boleh berjaya? Tak kan? Siapa kenal Bonda Rosita? Kenal. Apa cerita dia dulu? Adakah dia anak orang kaya? Adakah dia datang daripada keluarga yang kaya? Tapi tengok sekarang macam mana? Boleh recall balik Boleh ingat Bonda Rosita tu macam mana? Macam mana cara dia bawa diri dia, macam mana dia bercakap, macam mana kayanya dia. Tengok tak rumah baru dia yang dekat Hulu Langat tu. Boleh tengok kat TikTok live yang dia letak gambar, dia ambil gambar dia view rumah di atas bukit, tengok keliling Hulu Langat. Kau tak selesai Hulu Langat lah. Tengok tuan tengok sebab tuan ada TikTok. Siapa kat sini ada TikTok? Ada. Dia malu-malu pula tak nak angkat tangan Betul ke tak ada TikTok? Siapa ada angkat tangan? Yalah tak ada. Alah, habis tu yang beg kuning tu apa? Okay, tengok rumah dia cantik. Tapi adakah dulu dia begitu? Kita tengok juga anak dia. Adakah anak dia dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya? Tidak juga kan? Anak dia pun masa Alif Syukri. Kenal Alif Syukri? Alif Syukri dulu adakah dia dibesarkan dalam keadaan kaya raya masa dulu Bonda Rosita dah kaya ke? Macam mana dia kecil-kecil? Saya tengoklah kakak dia cerita kan, kakak dia Yati kan. Saya tengok video Yati cerita pasal Alif Syukri. Alif Syukri ni kecil-kecil selalu kena bully. Tahu? Dia selalu kena bully. Dia kena pukul. Jadi kakak dia ni garang. Yati ni garang. Yati ni datang. Kau bully anak aku adik aku Dia pelempangnya budak yang bully dia. Laki ke perempuan dia belasah. Sebab bully adik dia. Alif Syukri ni dulu kena bully. Alif Syukri ni pun bukan orang yang pandai. Dia ada disleksia kan. Disleksia ni adalah satu simptom yang susah nak belajar. Lambat tangkap. Tapi tengok sekarang macam mana Alif Syukri. Tengok rumah dia besar mana. Tengok dengar ke lagu-lagu raya dia. Kan? Alif Syukri. Lagi seorang. Siapa kenal Datuk Vida? Siapa kenal kat tangan? Kenal tak Datuk Vida? Okey. Datuk Vida ni adakah dia datang daripada golongan yang senang? Dia dulu pun biasa-biasa. Datuk Vida pernah kerja kilang, tahu tak? Dia pernah dulu kerja kilang, lepas tu dia jadi cikgu biasa saja. Tapi sekarang macam mana? Suami saya buat property dan dia ada office dekat Perak, dekat Ipoh satu. Dekat bawah office Ipoh tu, ada satu office Datuk Vida. Tapi Datuk Vida punya office ni cantik dalam tu sebab dia pakai cermin kat luar. Tengok dalam cantik tapi kosong dah bertahun-tahun. Dia ada property pun boleh buat tak tahu je sebab duit dia banyak. Kan? Dan kenal kan Datuk Vida, Bonda Rosita, Datuk Alif Syukri. Adakah mereka ni ada kelebihan daripada masa dia kecil? Ada ke? Tak ada kan? Tapi macam mana sekarang? Apa yang menyebabkan diorang jadi macam tu sekarang? Ada siapa nak kongsikan? Ada tak? Kita ada hadiah ni kalau siapa yang bercakap.
kita ada hadiah. Nanti siapa yang angkat tangan kita akan bagi hadiah. Okey. Dan bila kita tengok macam tu, tak semuanya yang berjaya hebat adalah datang daripada keluarga yang hebat. Setuju kan? Bermakna kita semua ada kapasiti, kita semua ada kelebihan yang kita kadang-kadang tak gila apakah kelebihan dan potensi kita untuk nak menjadi lebih baik. Okey, sebelum tu saya nak tanya, hari ni datang sini, tuan-tuan perempuan datang sini nak apa? Cuba bagi saya 3 benda. Nak apa nombor 1? Nak duit? Nak duit? Nak ilmu nombor 2? Nak apa? Nak yang belakang apa dia? Nak apa? Nak duit? Ada duit raya nak duit nombor 3? Nak apa? Bergosip? Kongsi pengalaman Okey, selain kongsi pengalaman, lagi apa lagi yang kita nak? Kongsi ilmu. Nak ilmu lah, nak ilmu, nak duit. Okey, duit dengan kongsi pengalaman yang kita letak tepi, apa dia? Ilmu, kita nak ilmu, nombor 2. Ada ke yang nak tiba-tiba nak happy sebab keluar daripada office ke? Nak apa? Nak kenal diri, keyakinan, nak yakin. Nak ilmu, nak yakin. Nombor 3 ada yang nak apa? Kefahaman. Nak pahala. Masya Allah. Ya betul, bulan Ramadan ni semua dikali gandakan. Dengar pun jangan dapat pahala. Okey, boleh ke sini ikut saya? Boleh? Angkat tangan begini. Angkat tangan, genggam tangan sekuat-kuatnya. Okey, bukan genggam tangan kita, bukan genggam tangan kawan kita tau. Okey, angkat tangan dan kita sebut. Nak apa tadi? Nak ilmu? Nak yakin dan juga nak pahala. Okey, insyaAllah jom kita buat, jom. 1, ikut saya boleh? Okey, hari 1, 2, 3. Hari ini saya nak ilmu, saya nak yakin, saya nak pahala. Yes. InsyaAllah. Okey. Okey, tepuk tangan. Okey, sesi ni kita buat santai-santai, janganlah stres sangat boleh buat muka yang senyum. Boleh senyum tak semua? Senyum semanis-manisnya. Semanis-manisnya, semanis senyuman. Kita pandang kawan kita bagi senyuman paling manis. Pandang sebelah. Pandang kanan, pandang kiri dan kanan dan bagi senyuman yang paling manis. Tahu tak, bila kita senyum ni sebenarnya salah satu cara kita nak tarik lak. Tahu kan lak? Orang cakap kadang-kadang, orang cakap macam orang datang jumpa saya, doktor, saya dengan hidup tak ada lak. Ada tak yang rasa macam tu? Sebenarnya salah satu nak tarik lak dalam hidup adalah dengan senyum je. Senyum boleh tarik rezeki, insyaAllah. Baik, saya nak sambung balik cerita tentang potensi. Siapa nak tahu macam mana nak tingkatkan potensi? Angkat tangan. Kok lepas ni lebih kalah Datuk Bida. Kalau jadi macam kaya macam Datuk Bida, jangan lupa saya Kalau rumah besar macam Datuk Ali Syukri, jangan lupa saya, jemput saya dengan Cik Sani dengan yang lain. Okey. Saya nak bagi ada formula. Satu formula namanya okey. Tapi sebelum kita pergi formula, kenapa kita kena tingkatkan potensi kita? Saya nak tahu. Betul. Nombor 1 adalah kita nak percaya. Setuju tak? Kadang-kadang kita susah nak percaya. Kita ada idea, tapi kita kadang tak cakap tu pun. Sebab kenapa? Kita tak ada keyakinan. Kadang-kadang kita nak luahkan, tapi tak boleh nak luahkan. Tak sampai. Sebab kenapa? Sebab kita tidak ada yakin, kita tidak ada percaya. Kita tak percaya. Nombor 1, kita tak percaya diri kita. Setuju tak? Dan nombor 2, kita tak dipercayai oleh orang lain.
Betul? Itu pun parah juga. So nombor satu, sebenarnya kenapa kita kena ada potensi diri, kita kena kilap sebab nombor satu, kita nak ada percaya pada diri kita. Bila kita percaya pada diri kita, kita buat apa pun sebenarnya lebih mudah. Siapa setuju dengan saya? Kalau siapa yang follow, siapa yang daripada tahun dulu saya join, datang sini, kalau betul-betul lah dengar saya bercakap, siapa yang follow saya kat TikTok dan sebagainya, saya ada banyak kelemahan. Setuju tak? Saya cakap sebenarnya pelik tau. Saya ada pelik saya tau. Kalau dulu-dulu saya rasa sangat insecure, saya rasa sangat tak yakin bila bercakap. Saya tak berani ke depan sebab saya bukan pandai bercakap. Saya dulu kecil-kecil saya akan digelakkan suara saya pelik, saya pelat, macam-macam. Adakah itu menyebabkan saya rasa keyakinan hilang? Ada tak rasa hilang tak keyakinan saya? Memang hilang. Memang saya membesar dengan tidak ada keyakinan. Sebab saya tak rasa saya boleh bercakap. Saya tak rasa saya ni boleh ke depan. Dan saya tak yakin. Tapi, tak tahulah macam mana Allah izinkan. Saya suka belajar. Saya suka macam ni lah puan-puan, saya suka masuk kelas. Saya masuk kelas, saya belajar. Dan bila saya masuk kelas, saya belajar, saya banyak input. Bila saya banyak input, orang suka datang dekat saya. Orang suka tanya soalan-soalan dekat saya. Especially soalan, buat aku macam ni, macam mana nak buat? Laki aku ni macam ni, laki curang. Saya ada seorang ni kan, dia memang purposely, dia macam dia ada keinginan nak pergi, adalah satu cerita, tak boleh cerita sebab kita kena offline dulu dia ni. Dan dia kata, masa suami dia curang, suami dia ada lelaki lain. Suami dia kahwin dengan orang Thailand. Dan ada anak dengan isteri yang tu. Dia tak ada anak. Dia tak ada anak tau. Dan suami dia ada anak dengan lelaki tersebut. Dan bila dia ada anak, mak mentua suka siapa? Yang ada anak. Dan dia datang dekat saya. Dia tanya, Kak, macam mana ni? Dan saya pun tak ingat sebab dah bertahun-tahun cerita tu. Saya tak ingat apa yang saya cakap kat dia. Tapi bila sekarang dia cakap dengan saya apa tau? Tak, disebabkan nasihat akak, saya tidak bercerai dengan suami. Dan suami tu tak dekat dengan dia dan melupakan 100%. Kalau dia dengar cakap orang lain, semua yang dia cakap tu, semua kata dia bodoh. Semua tu dia bercerai. Tapi saya lah seorang yang tidak cakap bercerai, yang tak cakap dia bodoh. Dan dia kata saya bercakap dengan sangat rasional menyebabkan hubungan dia jadi lebih baik. Dan Thailand tu pun dah balik Thailand. Dan dia jadi isteri kesayangan. Suka tak? Dan dia kata sebab tu apa-apa dia akan cari saya. Okey. Jadi dari situ sebenarnya menyebabkan saya suka berkongsi. Letak tepilah apa yang kita punya bukan kita punya kelebihan. Maknanya kalau orang kata suara saya tak sedap, atau orang kata saya belak dan sebagainya, adakah menyebabkan orang tak faham apa saya cakap? Setuju tak? Dan disebabkan saya punya pelat lah, suara saya pelik ni lah yang orang ingat saya. Setuju tak? Dan itu menjadi satu personal branding untuk saya. Dan disebabkan itu, saya terjun, Allah izinkan saya masuk di dalam bidang bercakap ni. Dan dengan bidang bercakap ni menjalan keuntungan jutaan ringgit kepada saya. Siapa suka? Suka kan? Ni bukan nak cerita rehat, tapi saya nak cerita yang sebenarnya setiap kita tak tahu potensi kita. Setuju kan? Nombor satu tadi apa? Percaya. Nombor dua. Nombor dua apa? Saya nak bagi dia punya formula kenapa kita kena penting untuk tahu potensi kita. Melalui formula POW. P tadi apa? Percaya. Yang kedua adalah orang lain. Orang lain akan ada inspirasi ke atas kita. Mungkin kita ada melalui banyak ujian hidup kan? Siapa setuju dengan saya? Kita semua ada diuji. Kita semua ada cerita dalam kehidupan kita. Mungkin dengan ujian-ujian tu kita boleh bantu orang lain lagi. Setuju tak? Bila kita jatuh, kita bangkit dan kita ada ujian kita pernah melalui, kita boleh tolong orang lain. Dan orang lain pun dapat ditolong. Dan orang lain mungkin akan terinspirasi dengan kita. Kat situlah nanti potensi kita akan lagi berkembang. Okey, nombor tiga. Nombor tiga adalah W. Kadang-kadang rasa kita ni wujud tak?
Kadang-kadang macam tak wujud je kan. Okey, nombor 3 ialah kita nak pastikan yang kita ini wujud atas muka bumi apabila kita ada potensi. Contohnya, apa potensi kita? Mungkin potensi kita pandai masak. Siapa jadi pandai masak? Ya, kita kepandaian dan macam-macam lah potensi kita kan. Dan bila kita ada potensi, orang nampak kita dan kita akan wujud. Setuju tak? Orang akan nampak kita. Dan yang seterusnya ialah W, P-O-W-W. Satu lagi adalah win. Siapa tahu maksud win? Menang, pandai. Menang maknanya kita win dalam hidup kita. Tak perlu orang cakap puji kita, tak perlu orang sayang kita. Kita tetap sentiasa menang sebab kita ada keyakinan. Dan win juga adalah kita nak puas dalam hidup kita. Setuju kan? Kepuasan. Kadang-kadang kita rasa macam tak puas. Setuju tak? Kita rasa macam tak cukup. Tapi apabila kita tahu potensi kita sentiasa akan rasa puas dan kita tahu apa yang kita nak salurkan, apa kebaikan dan manfaat yang kita nak bagi kepada orang lain. Setuju tak? Jadi kita akan wujud dan kita akan menang sebab kenapa kita rasa puas hidup atas muka bumi ini. Dan ada satu ayat, saya terkesan, saya dapat ayat ni masa saya tak ingat saya mengerjakan haji ke umrah tahun dulu. Ayat surah Al-Fajr. Hai orang-orang yang tenang, masuklah dalam syurga tu kan. Dan orang yang tenang masuk dalam syurga tu apa? Orang yang macam mana? Tengok pada ayat tu adalah orang yang puas dalam hidup dia. Jadi kita cek diri kita. Kita puas tak dalam hidup kita? Tak puas belum lagi. Okey, tak apa. So kita akan tengok nanti macam mana kita nak puas dalam hidup kita. Okey, so itu adalah kepentingan kenapa kita kena ada potensi. Nombor satu apa? Kita nak percaya diri. Yang kedua, orang boleh terinspirasi dengan kita manfaat dan kebaikan kita. Moga-moga manfaat dan kebaikan kita mengalir sampai kat sana nanti jadi cahaya dalam kubur kita kan, insya-Allah. Amin. Yang ketiga, win dan juga wujud. Okey, tapi macam mana kita nak ada potensi, nak bangkitkan potensi? Siapa nak tahu? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi nak tahu apakah potensi kita. Okey, sekarang ni sebelum kita nak tahu potensi kita, cuba kita nak cek potensi tangan kita. Angkat tangan kanan kita. Pergi ke bahu kawan sebelah dan picit. Okey, bagi tepukan. Semua tangan berfungsi, ada potensi. Baik. Nak tahu potensi kita, kita mula gunakan formula GAD. GAD. Siapa nak tahu apa maksud GAD? Angkat tangan. Okey. G. Nombor satu G adalah gali. Gali lubang. Cuba buat tangan macam mana gali lubang? Gali. Gali lubang. Maksudnya kita gali diri kita. Cuba kita fikir. Ambil tangan, angkat tangan macam ni. Letak kat kepala. Cuba kita fikir, buat macam ni. Apa yang saya suka buat selama ni? Cuba fikir, apa yang kita suka buat? Suka makan. Aku suka makan, mungkin boleh jadi food reviewer. Okay, it's first, apa yang kita suka buat? Nombor dua, kita fikir. Letak tangan lagi, letak tangan. Apa yang bila kita buat semangat ke? Apa yang kita buat yang kita buat dia semangat? Makan. Semangat juga Apa lagi? Wang duit. Masa duitan saya suka. Tak apa. Saya dulu saya tak kisah pasal duit. Tapi saya kahwin dengan orang yang suka duit. Jadi saya pun dah terikut. Tapi kita kena faham duit kita ada banyak faktor. Kita nak bagi mak ayah kita, setuju kan? Kita nak bagi sedekah dan sebagainya. Okey, lagi yang ketiga, tadi nombor satu apa yang kita gali, apa yang kita suka buat kan? Nombor dua, apa yang kita
Semangat buat. Dan yang ketiga, pegang kepala lagi. Apa yang orang selalu puji kita ya? Masa puji kita pasal apa? Pandai, cantik. Okey, sekarang boleh tak saya nak semua pandang kawan saling berpandangan sebelah-sebelah. Pilih kawan berdua-dua. Boleh? Berdua-dua. Satu, dua. Kalau yang seorang kat belakang, tak ada, pergi belakang. Pandang belakang. Okey, boleh? Semua ada kawan berdua-dua. Boleh? Dah ada kawan semua? Belakang ada? Ada. Okey, sekarang ni ada dua kan? Siapa A, siapa B? Pilih siapa A dan siapa B. Angkat tangan siapa A. A angkat tangan. Siapa A? Belah sini siapa A? Ada? Okey, siapa B? B angkat tangan. Okey, sekarang ni saya nak B cerita dengan A. B cerita dengan A, apa yang dia suka buat, apa yang dia semangat buat dan apa yang orang puji dia. Okey, saya bagi masa 1 minit cerita. B cerita kepada A. Okey. Okey, sekarang ni A pula. Siapa A? Bila habis cerita kepada A? A pula sekarang cerita kepada B. Boleh terbalik. A pula cerita kepada B. Apa yang suka buat, apa yang semangat dan juga apa yang orang puji dia. Silakan. Okey, bagi tepukan. Adakah siapa yang nak kongsi? Ada siapa nak kongsi? Kat depan, sampai kongsi kita nak bagi hadiah. Ada tak? Tak yakin, tak mahu. Okey, kalau tak yakin, tak mahu, kita kena pergi formula yang kedua. Boleh? Tadi nombor satu apa kena? Gali. Yang kedua kena GAD kan? G gali, A ambil tindakan. Okey, sekarang ni kita fikir balik. Okey, sekarang ni tadi kita dah ada kita dah cari apa yang kita semangat, apa yang kita suka buat dan apa yang kita suka. Semangat, suka dan puji. Cuba kita fikir apa yang kita nak fokus satu benda yang kita nak fokus benda tu. Contohnya, tadi suka apa? Suka duit. Jadi apa yang kita nak ambil tindakan untuk duit? Bekerja bersungguh-sungguh. Lagi? Buat konten. Ya, betul. Maknanya kita ambil satu. Kalau rasa kita nak bekerja bersungguh-sungguh. Kalau nak buat konten sungguh-sungguh sehingga menjana keuntungan dan pendapatan. Jadi apa yang kita kena buat? Ambil tindakan. Okey, saya nak tanya. Jikalau Dato' Arif Syukri tak ambil tindakan satu langkah untuk dia nak berniaga, jadi tak dia sekarang? Apa jadi kat dia? Rasa-rasanya tak ada apa. Bukan penyanyi nombor 1, penyanyi nombor 1. Okey, kalaulah Bonda Rosita juga tak ambil tindakan, apa jadi kat dia? Tak adalah Dato' Arif Syukri, kan? Jika Dato' Vida tak ambil tindakan dulu, apa jadi kat Dato' Vida? Akan tetap jadi Cikgu Vida. Jadi apa satu tindakan yang kita nak mulakan? Cuba fikir. Ya, apa satu start? Contoh macam tuan cakap, content creator kan? Nak buat content. Apa satu step untuk kita nak jadi a good seorang content creator yang hebat?
Kan? Yes. Mungkin aku kena fikir apa satu langkah yang kita kena fikir, kena buat. So ambil satu tindakan. Satu tindakan pun cukup. Setuju tak? Saya ingat lagi dulu saya dijemput. Mula-mula dulu saya dijemput masuk TV. Ingat saya confident ke? Tak ada. Tapi saya ingat satu perangai. Boleh. Semua boleh. Boleh? Bila tu? Lepas tu baru saya macam, alamak. Kan? Tapi lepas tu boleh fikir. Tapi kalau lah saya tak kata boleh dulu, sampai sekarang, saya di situlah. Siapa setuju? Jadi apa satu langkah anda nak mula? Cuba fikir. Sekarang cakap dengan kawan sebelah, kawan AB tadi, apa satu langkah yang kita nak mulakan? Silakan. Nak kerja-kerja kuat macam mana? Okey? Okey, boleh? Okey, tadi kita dah first tadi apa? Gali kan? Yang kedua, ambil tindakan. Yang ketiga, ini menarik. Siapa nak dengar? Saya dulu, masa saya bekerja, saya masuk teknikal tau. Saya bukan teknikal. Faham ke teknikal ni macam abang-abang ni teknikal lah. Betul teknikal. Kan? Saya bukan teknikal. Tiba-tiba saya bekerja, saya masuk dalam department teknikal. Di mana bos saya ni Chinese, pandai, bijak, cakap laju, cakap English. Rasa-rasa saya macam mana? Terkial-kial tak? Terkial-kial bila meeting. Tapi apa yang satu benda yang saya buat dulu adalah saya setiap lepas solat saya cakap dengan Allah. Saya berdoa, Ya Allah, aku ni bukan orang teknikal. Saya doa, Ya Allah, kau jadikan saya kompatibel boleh bercakap dengan bos-bos saya. Supaya bos saya boleh nampak saya. Ayat macam tu je. Dijadikan cerita, tak lama lepas tu, dia ada panjang lah cerita dia kan. Tak lama lepas tu lah, bos saya yang bijak pandai tadi berhenti. Dia berhenti kerja. Dan dia panggil semua ni dalam department tu, masuk bilik, dia tunjukkan new organisation chart nak tengok siapa yang ganti semua ni. Saya pun masuklah. Sebab masa tu saya cuma executive ke macam tu lah. Saya pun masuklah. Sebab yang lain ni lelaki. Masuk-masuk, saya tengok kat depan. Tahu tak? Siapa nak tahu apa jadi? Dekat organisation chart tu, bos kan berhenti, dia letak yang pengganti dia adalah saya. Masa tu saya muda tau. Dan saya punya badan 3/4 lah daripada badan sekarang ni. Kecil kan? Saya muda, kecil lagi lepas masa tu. Dan saya terkejut. Di mana lepas tu bawah-bawah saya adalah lelaki-lelaki engineer. Dan saya recall balik, apa aku buat? Aku mandul bos ke? Kan? Saya bukan pandai bodek. Sebab bos-bos macam tu dia tak makan bodek. Tapi tahu tak, the power of, siapa nak tahu? The power of doa. Powerful tak? Siapa sangka seorang perempuan muda yang tak ada technical background boleh jadi bos, merit. Saya tu dapat title Head of Site Acquisition. Kau dapat pencawang-pencawang tu, semua pencawang-pencawang tu, kami yang deal dengan land owner, building management dan sebagainya. Bayangkan perempuan muda yang tak ada background technical, tak ada background law, legal lah, apa pun. Background saya adalah human resource sahaja. Masa tu degree saya. Lepas tu, tak ada apa-apa, tiba-tiba bawah saya adalah engineer lelaki. Dan kat situ saya recall balik. The power of power tak? Jadi jangan kita ambil rendah lah, ambil kecil remeh setiap kata-kata kita dan doa kita. Dan ingat, setiap apa yang kita cakap, apa yang kita rasa terlintas, semua tu adalah doa. Sebab Allah itu maha mendengar. Allah yang sami maha mendengar. Allah yang mujib yang maha memakbulkan. Hati-hati dengan kata-kata kita.
hati-hati dengan doa-doa kita. Saya ingat lagi ada satu kisah, nak dengar tak? Ada satu kawan ni lah, sahabat lah, sekadar kawan lah dengan dia, sebab dia jemput saya dekat dia punya organisasi dan dia cerita kisah ni kepada saya. Dia kata dia percaya sebab pernah sekali tu dia kata dia tengok lah macam ada satu sebab dia B40, kadang-kadang hidup dekat lebih bawah daripada B40 kan. Saya ni dulu hidup family saya adalah lebih bawah daripada B40. Dia tengok dia B40 ke bawah dan dia tengok orang rumah besar, kereta besar, dan dia macam bestnya. Dan dia teringin nak ada macam tu. Siapa yang macam tu nak teringin macam tu? Ada tak? Dia teringin nak macam tu. Dan dia bernazar dalam hati, dia kata, ya Allah, jika aku dapat macam ni yang diinginkan, aku nak, dia cakap apa yang masa tu dia nak, benda tu yang dia nazar tu negatif tau. Dia cakap dia nak potong satu tangan, satu jari ke apa tak. Dulu masa tu dia budak-budak, dia nazar macam tu. Jadi bila dia dah besar, alhamdulillah, dia lebih berani tau. Dia dekat organisasi tu, dia macam ala-ala government, dia berani. Tetapi mungkin disebabkan dia punya keinginan dan sebagainya, dia naik sampai dia jadi ketua, dia jadi bos lah. Dan dia teringat yang ada satu ketika yang bernazar tu memang betul, Allah jadikan cerita macam mana tau. Dia jatuh motor accident, tangan dia habis, bergesel semua. Dan dia recall balik, betul lah, aku pernah bernazar macam ni dan sekarang alhamdulillah apa yang diinginkan semua dapat, tapi tangan dia habis lah. Tapi alhamdulillah tangan dia adalah cuma masa tu bergesel, luka, accident tu memang teruk, tapi sekarang dah alhamdulillah tangan dia ada lagi. Tapi itu yang dia kata, apabila kita berdoa pun, doa yang baik-baik. Kita doa baik-baik je, tak payahlah nak nazar yang tak elok. Sebab Allah itu yang mujib, Allah penuh dengan kasih sayang. Okey, so far so good. Apa tadi? Macam kita nak keluarkan potensi kita nombor satu apa? Gali macam mana? Gali. Nombor dua, ambil tindakan, fikirkan tindakan yang kita nak buat. Satu pun dah cukup. Nombor tiga, doa. Ini kalau pasal doa, saya ada banyak cerita doa. Cerita yang the magical of doa yang Allah bagi kepada saya. Bayangkan, ni saya cerita lah kan. Bayangkan saya ni bukan budak pandai yang orang kata dulu macam tak ada harapan kat sekolah. Tiba-tiba, bila saya di doktor, kawan-kawan saya tanya, kau buat apa? Dia tanya, ada satu kawan saya jumpa dia masa tu, saya dapat jemputan kat Johor. Saya cakap dengan dia, jomlah kita pergi makan dulu malam tu. Sebab bila saya ada jemputan, saya ajak dia. Sebab dia duduk Johor. Malam tu dia laki bini classmate saya. Dulu. Dia tanya, kau kan dulu kan? Lepas saya suka pinjam buku nota dia. Sebab saya suka ponting kelas. Ni keluar saya suka kadang saya tak masuk kelas. Sebab saya kalau lepas makan tengah hari, kan masuk asrama makan tengah hari tu, kenyang kan, buka kipas, apa yang kita buat kat dalam bilik? Tidur. Bila tidur, kelas lepas. Tengok-tengok, dah pukul 5. Jadi, saya selalu pinjam buku nota dia. Buku nota dia cantik. Dia perempuan tulis elok. Saya pinjam dan saya photostate. Sekarang result saya lebih baik daripada dia. Dia kata, kau jangan pinjam buku nota aku lagi. Kalau kau nak pinjam, kau kena salin. Boleh tak? Ya, saya pinjam buku orang lain. Okey, dia tanya, macam mana kau buat ya? Macam mana kau boleh berubah Tapi saya tahu, the power of pergi balik tadi, gali. Saya recall balik, apa yang saya suka buat? Oh, sebenarnya bila orang ada masalah suka datang kat saya. Sebab tu saya ada 3 teacher coach sekarang ni. Dan saya coach banyak artis-artis juga, termasuk Nilofa dan mak dia dan kakak dia, kan? Okay. Dan apa yang saya suka buat, apa yang saya semangat bila ada boleh bercakap. Bercakap puasa pun boleh bercakap. Lupa yang puasa. Nasib tak ada air, buat tak saya terminum kat depan. Okay? Dan apa yang saya semangat, apa yang saya suka buat dan apa yang orang suka puji, yang puji adalah orang puji bila saya bagi sebab kadang-kadang kita tak perlu bagi suggestion kan.
Kita cuma bantu dengar orang cerita tu pun just okay. Itu saya suka buat. Jadi itulah kelebihan saya. Itulah potensi saya. Dan saya ambil langkah. Pergi A kan? Ambil tindakan. Saya ambillah tindakan, buatlah apa yang patut. Dan the powerful of Tuhan. Okey. Siapa dapat sesuatu, angkat tangan. Okey. So itu adalah formula untuk kembangkan potensi. Ada banyak lagi tapi ini yang paling mudah adalah GAB. Tapi kan kadang-kadang ada benda menyebabkan kita punya potensi terhalang. Setuju tak? Dah lah kita start, tak nampak potensi. Nanti macam tak ada makna hidup ni. Setuju tak? Okey, ada. Dia nombor satu, saya lupa nombor formula ni. Tapi nombor satu, kita kadang-kadang kita suka bertanggul. Setuju tak? Nantilah, alamak sebenarnya cakap pasal diri saya juga. Saya ni bertanggul nak kemas rumah. Okey, saya fikir besok lah. Okey, jadi bertanggul ni menyebabkan habis semua kan? Tengok orang lain yang dah ambil peluang tu. Kita tengok tiba-tiba dah habis deadline. Tengok sayang kan. So bertangguh. Kita cakap nantilah. Ada satu kisah saya baca buku daripada QBQ di buku English lah. Cerita bertangguh, nak dengar tak? Ada satu lelaki ni dia nak tolak. Kau orang putih siapa pernah pergi overseas tau. Overseas ni dia orang suka tolak barang letak kat luar je tau. Siapa nak sofa, siapa yang nak meja letak kat luar je, nanti orang lain boleh datang pick up ambil. Jadi, ada satu lelaki ni, dia macam tak nak dah satu meja ni. Meja macam meja dining lah kan. Meja tu ada cermin ke atas. Tapi bila orang lain yang nak ambil meja tu dia kata dia nak meja sahaja, dia tak nak kaca atas meja tu. Kadang-kadang kan ada meja makan yang atas meja tu ada kaca kan? Pernah tengok? Okey. Jadi dia tak nak kaca tu, dia nak meja sahaja. Jadi dia ambil lah meja tu. Kaca tu dia tinggal. Dan dia pesan dekat yang tuan rumah tu, simpan kaca tu. Cermin kaca tu bahaya tu. Simpan. Dan lelaki ni buat apa? Dia kata, ya, nanti dia simpan. Lepas tu, dia simpan tak? Dia tak simpan. Lepas tu besok dia pun cakap, dia tengok lagi cermin kaca tu. Dia kata, nantilah esok lusa lah. Nantilah kita simpan. Besok lusa tulat mungkin boleh tengok lagi. Jadi macam malas kan nak angkat kaca cermin tu, dia tak biar. Sehingga satu pagi, tiba-tiba dia mendengar satu cerita dan juga cerminnya pecah dan dia lari dekat cermin tu. Apa dia nampak? Dia nampak anak kecil dia yang berumur 5 tahun telah melanggar cermin tersebut. Pecah. Dan apa jadi ke anak dia? Anak dia penuh dengan darah terbaring atas timbunan kaca. Dan dia pun pergi angkat anak dia bawa ke hospital. Dan dalam perjalanan dia terfikir, kalaulah aku simpan kaca tu awal, tidak bertangguh, mesti tak jadi. Kan? Okay. So itu nombor satu, bertangguh. Nombor dua ni yang banyak ni. Ramai sangat. Aku rasa tak boleh. Aku rasa tak mampu. Saya tak kuat, doktor. Saya tak kuat. Setiap orang diuji. Semua pun diuji. Nabi Muhammad pun diuji. Fikir balik. Nabi Muhammad diuji, apa yang Nabi buat? Adakah Nabi kata, aku tidak kuat, aku tidak mampu? Kan? Tetap kena gigih berjalan. Tetap kena buat. Mindset kita kena betulkan. Contoh kan, pernah tak teringin nak beli kereta? Kereta apa? Kan? Tak tahulah kereta apa-apalah kan? Dan kita akan tengok kat jalan, banyak kereta tu. Pasal kita pun cakap, dia ni pinjam kereta aku ni. Tak pulang-pulang. Kan? Macam itulah sebenarnya otak kita fokus, kita tarik apa yang kita suka. We fokus tu jadi expand, fokus tu membesar. Dan ada satu kisah gajah. Nak dengar kisah gajah?
Gajah ni kecil-kecil, dia kena tambat. Dia kan mak bapak gajah ni dekat dalam sirkus kan. Kena tambat. Dia kecil-kecil kena tambat kan. Tambat pakai tali. Dia cuba untuk nak tarik daripada tali tu pecah, nak putus. Tak putus-putus. Dia buat hari ni tak putus, besok tak putus, lusa toge tak putus. Sehingga dia fikir, memang betul-betul dia tak dapat nak putuskan tali tu. Dan dia punya fikiran tu sampai besar. Walaupun gajah tu diikat, gajah dah besar, diikat dengan tali yang sama kan. Maknanya sekali retak dah boleh putus. Tapi sebab dia ada pemikiran yang aku memang tak boleh. Tidak ada keyakinan gajah yang besar itu pun tak mampu nak memutuskan tali yang kecil. Jadi macam itulah kita kan, kadang-kadang kita ni ada banyak potensi yang Tuhan bagi kita 4 kuasa. Berapa kuasa? 4. Nombor 1, kuasa berfikir. Tuhan bagi. Kita boleh berfikir kan? Ada otak tak? Ada. Cuma pegang kepala. Ada otak. Kita ada kuasa bercakap. Boleh bercakap? Ada kuasa beremosi. Ada? Menangis, tengok cerita, korang. Ada kan? Tapi jaga emosi, jangan dilepaskan tempat negatif. Dan kita ada kuasa yang keempat, iaitu kuasa bertindak balas. Kalau kawan kita pukul kita boleh tumbuk balik tak? Boleh. Okay. Jadi kita ada berapa kuasa? 4 kuasa. Jom kita cakap kuat-kuat boleh? Jom semua genggam tangan, kuat-kuat. Dan kita sebut. Saya ada 4 kuasa. Kuasa berfikir, kuasa berkata-kata, kuasa beremosi, dan kuasa bertindak balas. Alhamdulillah, yes. Dan kuasa yang Tuhan bagi 4 kepada kita ni, dah cukup tak kita gunakan? InsyaAllah. Jadi dalam bulan puasa ni, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dikabulkan doa. Kan dikatakan bulan ni kan Allah kabulkan segala doa kita. Jom sama-sama kita berupah, kita keluarkan segala potensi kita dan kita doalah. Kita nak doa supaya bos kita nak dengar cakap kita ke apa saja. Moga-moga apa saja yang kita mahukan Allah capai, Allah bagi kepada kita dengan mudah dan selesa. Jangan tunggu kita nak terus berjaya. Jangan tunggu semua nak cukup, tak perlu nak tunggu semuanya balik. Sebab kita sentiasa cukup. Setuju tak? Kita sentiasa cukup. Kita sentiasa penuh dengan sumber-sumber yang Tuhan dah bagi. Kita ada 4 kuasa kan? Kita dah ada 4 kuasa yang Tuhan bagi. Keluarkan potensi anda sebab dunia di luar sana sedang menunggu anda untuk bercahaya berkembang. InsyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah saya doakan semua kaya dan berjaya. Tiba-tiba jadi cinta. Kaya berjaya dan kaya berjaya. Jangan lupa saya. Jangan lupa saya. Jemput datang rumah yang besar. Dan saya doakan moga-moga anda semua menjadi insan yang bermanfaat dengan segala potensi yang Tuhan bagi dapat sebarkan kebaikan dan manfaat. InsyaAllah. Terima kasih atas jemputan Cik Sani dan semua. Terima kasih atas yang datang hari ini. Moga-moga kita semua bertemu di syurga insyaAllah. Amin. Okey. Dan minta maaf kalau salah dan silap. Dan kepada Allah yang banyak hilaf itu saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Cik Sani kita yang handsome kacak budaya.